Dan Taufan Al-Aqsa ini telah membongkar dua benda besar. Yang pertamanya, kebangkitan ummah. Kalau kita lihat, seluruh dunia menyaksikan jutaan manusia keluar di jalanan melakukan pembebasan Palestin dari London hingga Kuala Lumpur, dari Jakarta hingga New York. Kesedaran ini membuktikan bahawa hati nurani umat Islam masih hidup. Dan yang kedua, kita lihat ia telah melondehkan hipokrasi kuasa barat. Mereka berbicara tentang hak asasi manusia tapi menutup mata terhadap genosid yang disiarkan secara langsung. Mereka menuntut keadilan tetapi membekalkan senjata kepada pembunuh. Dan malangnya kita lihat, tuan-tuan sekalian, sebahagian pemimpin dunia Islam pula berdiam diri atau normalize hubungan dengan rejim Zionis atas nama kepentingan politik. Namun begitu, tuan-tuan sekalian, di sebalik kegelapan ini muncul cahaya-cahaya daripada hati manusia yang masih mempunyai rasa. Kita lihat rakyat Malaysia pun tidak tertinggal, tidak terkecuali. 2 tahun ini kita melihat gelombang solidariti yang sangat luar biasa. Kita melihat pempengaruh, influencer dan aktivis tempatan menyertai misi global Sumut Flotilla GSF, dan kita lihat himpunan aman di hadapan kedutaan Amerika Syarikat. Kita melihat bagaimana usaha yang dibuat oleh semua masyarakat Malaysia ni dalam mengangkatkan isu ini dalam media sosial, dan ini menunjukkan bahawa rakyat ni tidak berdiam diri. Namun kita tahu perjuangan ini belum selesai. Bantuan kemanusiaan masih tersekat dan penderitaan rakyat Gaza masih belum berpenghujung. Ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang mula berasa seolah-olah tiada lagi yang boleh dilakukan, maknanya dah hopeless. Sedangkan kita nak bawa pada hari ini, seperti yang tuan-tuan lihat di depan tu, one gift endless hopes. Satu pemberian kita berikan ini sebenarnya satu harapan yang tidak berpenghujung, tidak ada pengakhirannya. Tetapi saya ingin katakan di sini dengan penuh keyakinan dan harapan bahawa hope atau harapan itu masih ada jalan untuk kita berperanan, untuk kita menyampaikan hak yang sepatutnya mereka terima. Kerana itu, pada hari ini Global Hayat bersama rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan strategik, kita mengadakan forum khas sempena 2 tahun Taufan Al-Aqsa, dan kita melancarkan kempen The Rightful Gift, satu gerakan untuk mengembalikan hak rakyat Palestin yang telah lama dinafikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 2 tahun selepas Taufan Al-Aqsa ini, perjuangan ini masih panjang sebenarnya. Tapi kita yakin setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah benih kemenangan esok hari. Kita mungkin tidak mampu berada di Gaza, tetapi kita mampu menjadi sebahagian daripada perjuangan mereka dengan suara, dengan doa dan juga dengan tindakan yang kita ambil. The Rightful Gift adalah jambatan antara prihatin dan tindakan. Ialah peluang untuk rakyat Malaysia menunaikan hak saudara-saudara kita di Palestin. Jadi maka marilah kita bersama-sama menggerakkan kempen ini dengan seluruh tenaga kita dan juga keikhlasan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus istiqamah di jalan ini, dan semoga usaha kecil ini menjadi saksi cinta kita kepada bumi Palestin dan bukti bahawa umat Islam kita semua tidak pernah menyerah. Dan itulah di antara perjuangan yang kita cuba capai pada hari ini.